penambahan poin yang paling panjang saya pernah buat. Nah, inilah soket plug kat luar pagar. Jadi inilah pertama kali saya buat soket plug yang panjang. Setengah gulung kabel saya tu boleh habis. Memang piau dia punya panjang. Kalau ikut owner 30 kaki 30 kaki. Tapi tak tuan-tuan, saya kena pakai 11 batang pipe. Baby, you can see me in the cop. I see. Beres. Itu. Beres dia. Ada. Nó klik ni. Baik dia lain ya. Apa saya him? Lagi dia poin depan. Balik patah batu dia. Okey atas. Dua pak ni. Saya botik. Tak nak apa. Tambah. Yang mana? Main dia. Patah jaga tu. Dua pak 7. Tengok. Bumi dengan lah. Apa? Okey. Bumi dengan lah sebelah ni. Ini bapak ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya hari ini datang ke projek lain, penambahan poin. Penambahan poin yang paling panjang saya pernah buat. Nah, inilah soket plug kat luar pagar. Owner yang minta macam tu. Sepatutnya bila daripada luar pagar, okay, main atas tanah, dia mesti kena pakai armor kabel. Itu law dia. Tapi daripada owner, dia hanya untuk sementara. Selepas ni dia akan buat kedai ni atas ni. Kalau anda tengok tapak ni, okey, itulah tapak kedai dia. Jadi untuk permulaan ni dia buat dekat area pagar. Jadi sambungan dia macam ni lah. Ini meh. Okey, daripada DB direct. Okey, masuk ke switch. Okey, daripada switch dia akan pergi kepada soket plug. Jadi switch tu akan kawal soket plug. Kalau buat direct, orang kat luar boleh pakai soket plug tu. Jadi saya buat switch untuk kawal soket plug tu dengan menggunakan kabel 4mm. Tak ada kabel oh, tak apalah. Okey, sini. Ini DB box jenis lama tuan-tuan. Saya tak usik dan ini alat penjimat api. Saya sini. Okey, kalau rumah anda nak jimat api, pakailah benda ni. Tampal banyak-banyak penuh DB pun tak ada masalah. Lagi jimat bil api. Okey, yang dia pakai sekarang ni, ini adalah yang lama. Selagi mana berfungsi, boleh pakai, tak ada masalah.
Cuma yang saya nak tunjuk kesalahan dia, dia pakai sensitivity 0.3 dekat ni. Dekat lagi. Okey, 0.3 dia pakai, salah. Okey, dalam RCCB ni sekarang ni terbaru dia hanya ada 3 RCCB. Yang pertama sensitivity 0.1, yang kedua 0.03 dan yang ketiga 0.01. Untuk litar cahaya lampu kipas, untuk litar kuasa soket plug, lepas tu untuk water heater ataupun tempat yang lembap ataupun basah. Itu 3 tu. 0.3 ni kalau daripada ST sendirilah yang saya pernah buat exam lisan, dia cakap dah dilupuskan lah 0.3 ni. Itu saya ujian lisan dengan ST sendiri pun bagi tahu 0.3 ni dah dilupuskan. Tak boleh pakai lah maksudnya. Jadi yang ni kena tukar lah. Mana-mana untuk 2025 ni dia memang dah pakai setakat 0.03. Itu je untuk dalam rumah. Jadi yang mana pengguna beli rumah baru dah ada wiring, tengok cek balik sensitivity dia tu berapa. Sebab dia maksima setakat 0.1 sahaja. 0.1, 0.03 kena ada dalam DB. Sekarang ni terbaru, dia mesti kena ada dua-dua dah, bukan satu. Okey, yang untuk kawal soket plug dekat luar yang saya buat heavy duty ni. C20 5 ke bawah. Okey, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ini. Okey. Jadi settle lah tuan-tuan, saya pun dah tunjuk keseluruhan. Jadi inilah pertama kali saya buat soket plug yang panjang. Setengah gulung kabel saya tu boleh habis. Memang piau dia punya panjang. Kalau ikut owner 30 kaki 30 kaki. Tapi tak tuan-tuan, saya kena pakai 11 batang pipe. Satu batang pipe 10 kaki. Saya kena pakai 11. Jadi yang pakai betul-betul 10 lah. Yang termasuk dengan membazir apa semua, 10 lah senang. Jadi itu yang paling panjang dengan kabel 4mm. Kalau anda di luar nak buat heavy duty socket, pastikan kabel, walaupun kabel untuk soket plug tu boleh pakai 25. Bila dah jauh, seeloknya pakai saiz 4mm. Tak kira lah mega kabel ke apa kabel pun, yang penting 4mm. Supaya anda tak keluarkan kos 2 kali ataupun tak terjadi masalah pada ke depan hari. Itulah. Jadi saya pernah nak balik tuan-tuan dah 5.30. InsyaAllah next project kita akan buat video lagi. Saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.